Pernah tak awak tertanya, kenapa langit siang nampak biru? Jawapannya bukan sebab cat atau warna khas, tapi kerana satu hukum fizik penting yang dipanggil serakan Rayleigh atau dalam Englishnya Rayleigh scattering. Jom kita terokai hukum fizik ini. Matahari sebenarnya memancarkan cahaya putih, tapi cahaya putih ini bukan satu warna sahaja. Ia campuran semua 7 warna dalam pelangi. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Setiap warna mempunyai panjang gelombang yang berbeza. Panjang gelombang ialah jarak antara puncak ombak cahaya. Warna biru dan ungu ada panjang gelombang yang pendek, manakala merah ada panjang gelombang yang panjang. Perbezaan panjang ini menentukan bagaimana cahaya berinteraksi dengan molekul udara. Atmosfera bumi penuh dengan molekul udara yang sangat kecil seperti nitrogen dan oksigen. Apabila cahaya matahari masuk, cahaya ini melanggar molekul tersebut dan berselerak ke semua arah. Inilah yang dinamakan serakan Rayleigh. Hukum fizik ini menjelaskan bahawa cahaya dengan panjang gelombang pendek akan berselerak lebih kuat berbanding gelombang panjang. Cahaya biru, kerana panjang gelombangnya pendek, lebih mudah diserakkan oleh molekul udara. Jadi di mana sahaja kita pandang ke langit, cahaya biru itu yang paling banyak sampai ke mata kita. Sebaliknya, cahaya merah dan oranye terus menembusi atmosfera tanpa banyak gangguan. Ketika matahari rendah di ufuk, cahaya perlu melalui laluan udara yang lebih panjang. Sepanjang perjalanan itu, hampir semua cahaya biru sudah berselerak keluar dari laluan. Yang tinggal sampai ke mata kita ialah cahaya merah dan oranye. Sebab itu langit senja berwarna merah jingga yang indah. Mungkin awak tertanya, kalau ungu lebih pendek daripada biru, kenapa langit tak jadi ungu? Sebenarnya mata manusia kurang sensitif terhadap warna ungu. Tambahan pula, sebahagian besar cahaya ungu terletak dekat dengan sinar ultraviolet yang diserap atmosfera. Hasilnya, mata kita tafsirkan langit sebagai biru. Sekarang, mari kita bayangkan dengan cara mudah. Anggap udara macam padang penuh dengan rumpun lalang yang tinggi. Bila awak baling bola pingpong, bola itu kecil dan ringan. Ia akan asyik melantun dan tersasar ke semua arah bila terkena lalang. Itulah cahaya biru. Gelombang pendek, senang berselerak. Kalau awak baling bola bowling, bola itu besar dan berat. Ia akan terus menembusi lalang tanpa banyak melantun. Itulah cahaya merah. Gelombang panjang, kurang berselerak. Masa senja pula, cahaya matahari perlu lalu lalang yang lebih tebal dan panjang. Jadi bola pingpong biru semua dah terlempar keluar dari laluan. Yang tinggal sampai ke mata kita hanyalah bola bowling merah dan oranye. Sebab itu langit jadi biru waktu siang dan merah jingga waktu senja. Kesimpulannya, langit biru bukan kebetulan. Ia hasil hukum fizik serakan Rayleigh bila cahaya matahari berpecah kerana molekul udara. Dan dengan analogi bola pingpong dan bola bowling dalam lalang, rahsia ini jadi lebih senang dibayangkan. Sekarang bila awak tengok langit, awak dah tahu jawapan sebenarnya.